Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak extract ataupun kata download data yang ada kat dalam device ke dalam software Smart PSS Lite. So first kali sama juga, kita akan pergi ke person management kat sini, person management, klik extract. Untuk video kali ni kita dah ada data dekat FaceIn kat FaceIn kita nak extract semua masuk kat dalam software Smart PSS Lite kita. So sama je, klik OK, tunggu sampai data dia dah keluar ni semua. Ok, semua dah keluar, finish kat bawah ni dah tulis finish. Kalau kita nak extract semua, klik ni semua, klik extract, klik OK. Alright, dah ada dah kat sini. Ok, so dalam satu page ni ada 20 orang je. Kalau kita nak tengok sekaligus, klik 50, so dia akan ada lah ni semua. Right, so kalau just nak tengok 20, ni 20, dia ada 2 page lah kat sini. Ok, so itu saja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.